anda nak jadi nonchalant, ini 3 tips. Yang pertama, tenangkan badan dulu. Jangan risau pasal fikiran ni. Bila badan anda tenang, emosi automatik ikut. Tarik nafas perlahan, hembus tu lebih panjang. Ini untuk aktifkan parasympathetic nervous system, relax mode. Jadi anda kurang reaktif, nampak lebih chill. Yang kedua, cognitive distancing. Maksudnya jarakkan diri daripada emosi. Bukan semua benda perlu reaksi, perlu tindak balas anda. Dan tanya diri sendiri, masalah ni dalam 2-3 bulan akan datang boleh selesai ke tak sebenarnya? Anda tafsir emosi tu. Ya ke apa aku rasa ni? Boleh jadi sebab benda lain yang aku buat rasa macam ni. Anda pertikaikan emosi tu. Jadi anda tak cepat meletup. Yang ketiga, anda kurangkan perangai defensif. Suka respon cepat. Pause dulu, sangat dulu sebelum jawab. Contoh orang kata, kenapa kau ni malas sangat? Kenapa kau cakap macam tu? Nada suara perlahan, ayat pendek, pause sekejap sebelum respon. Jadi orang nampak emosi anda stabil. Ringkasnya, nak jadi nonchalant, selalu tenangkan badan, tafsir emosi anda tu dan kawal respon.